Cermin Kosong, episod 8. Ya. Oh, nasib baik aku tak mati. Assalamualaikum penghuni-penghuni surga sekalian. Wah, tingginya. Makhluk apa tu? Nak cakap toyo tapi tak ada hidung. Itu makhluk apa, Raju? Bergaya ni aku. What the hell? Ya Allah, Mama pasal aku jadi sekarang kecil tu. ni. Aku kurang makan ke apa ni? Aduh, jadi Ultraman ketot pula je ni. Ini semua salah kau, Amirul. Kau asyik reject nak jadi Ultraman. Tengok aku dah jadi kecil dah. Lah, tiba-tiba pula kau salahkan aku. Kau lah Aduh, my hair. Aduh, ya Allah. Aku dah terberak pula sekarang ni. Tapi aku kena berlawan dulu lah. Tak apalah, tahan je lah berak dulu. Tapi lah. Cuy. Sini kau, aku peluk kau. Besar betul badan kau ni. Hello, Habibi. Kau nak kacau kosmos, kau kena hadapi aku. Apa je cakap tu, Raju? Aku tak pandai bahasa Cina. Waduh, kepala aku pusing-pusing. Aduh, Amirul buatlah betul-betul anjing. Aduh, astagfirullah.